Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sembang-sembang sikit puan, cerita tentang orang perempuan, cerita tentang wanita di podcast JAKIM insyaAllah. JAKIM untuk semua. JAKIM untuk semua. Sempena hari ini Hari Wanita pada bulan ni kan. Jadi kita nak sembang sikit lah berkenaan dengan orang perempuan ni, semua-semualah, terutama yang melibatkan kesihatan mental. Macam tu. Jadi sesuai lah kita jemput puan pada hari ini untuk sembang dengan saya, Yohanis binti Muhammad Yusof, daripada bahagian keluarga sosial dan komuniti, juga merupakan seorang terapis spiritual care dan juga kaunseling syar'i lah. Itu saya. Silakan puan, perkenalkan diri. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Hanis jemput saya hari ini. Nama penuh saya Azlina Rozi Muhammad Kafar. Saya seorang clinical psychologist. Dah dalam bidang ni dah 20 tahun lah. Wah, lama Jadi memang dah jumpa macam-macam jenis manusia. Masya Allah. Saya selalu kata kat orang tu kan, dah tak ada surprise lah. Kan? Tak pernah lah macam surprise lagi kan dengan masalah yang pelik-pelik kan. Tak ada pelik dah. Semua tu kita dah melalui lah. Kita dah berjumpa dan dia memperkayakan lah diri saya sendiri dan saya banyak ambil iktibar lah sebenarnya pada kes-kes klien yang saya ambil lah, saya hadapi. Masya Allah. Puan nak tanya sikit, klinikal psikologi ni dia macam mana? Dia boleh bagi ubat ke sebab dengar klinik-klinik tu kan? Itulah. Okey, klinikal psikologis ni dia kena ada peringkat master lah. Maknanya kalau di ijazah je dia tak boleh praktis lagi sebagai seorang klinikal psikologis. Bidang tu bidang apa? Bidang dia bidang psikologi, tapi di peringkat master dia kita kena ambil klinikal psikologi baru kita boleh diagnose penyakit mental. Tapi yang membezakan clinical psychologist dengan psychiatrist ialah clinical psychologist tak boleh bagi ubat. Okey. Psychiatrist saja yang boleh bagi ubat. Clinical psychologist, tapi kita masih merawat penyakit yang sama pada pesakit yang sama. Cuma psychiatrist dia bagi ubat. Beza dia macam tu Saya duk ingat klinik-klinik ni boleh bagi ubat. Rupanya tak boleh juga Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, faham. Yang apa ni, klinik ni maksudnya dia mengambil pesakit, orang yang sakit dan dia boleh diagnose. Misalnya kalau jumpa saya boleh tengok lah daripada ciri-ciri dia, simptom dia, dan kita boleh tahulah puan ada depression ke, ada kemurungan ke, ada anxiety ke, ada bipolar, skizofrenia dan sebagainya. Dan kalau perlu dia ambil ubat, dia akan pergi kepada psychiatrist lah. Kita boleh refer pada psychiatrist puan perlukan ubat, jadi saya sarankan puan berjumpa dengan pakar psikiatri, dan psychiatrist pun selalu juga refer pesakit mereka kepada clinical psychologist untuk psikoterapi. Banyaknya pengalaman puan lah kalau 20 tahun kan? InsyaAllah. 20 tahun dalam bidang klinikal psikologi ni. Alang-alang kita cerita buat orang perempuan lah kan. Tadi kan puan ada sebut tentang stres lah, kemurungan kan. Biasa kalau pengalaman puan kan, kalau kita tengok cabaran lah, contoh wanita berkerjaya terutamanya lah kan, untuk dia cabaran kerjaya dia memberi kesan tak kepada isu yang kita nak sembang ni, kesihatan mental dia tu? Sudah tentu. Sebenarnya apa sajalah isu dalam kehidupan ni memang boleh memberi kesan kepada keseimbangan hidup kita dari segi kesihatan kita, terutamanya kesihatan mental. Cuma tinggal lagi bukan setakat kerjaya sahaja. Kita tengok juga sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang tu boleh dapat penyakit mental. Yang pertama tu jika dia ada masalah genetik. Maknanya jika ada ahli keluarga, mak bapak dia sendiri pun ada kemurungan, maka anaknya mungkin juga ada risiko yang lebih tinggi untuk dapat kemurungan. Okey, jadi faktor pertama dia genetik. Faktor kedua ialah persekitaran. Persekitaran ni dia dibesarkan, dia dilahirkan, jika dia ada penyakit-penyakit tertentu, dan kemudiannya bagaimana dia mengharungi zaman remaja dia, dan kemudian bila dia bekerja, bila dia berkahwin. Jadi apabila wanita berkahwin, wanita berkejaya, itu semua menambahkan lagi sebenarnya stres. Menambah menambah sebenarnya itu. Menambah stres yang sedia dah stres. Tetapi itulah sebenarnya nak cerita. Allah jadikan manusia ni, Allah bukan setakat bagi kita ujian-ujian ke, cabaran ke, stres, tapi Allah bekalkan kita kekuatan sebenarnya untuk menghadapi. Jadi otak kita ni sebenarnya Allah jadikan dia sangat super kompleks. Jadi otak kita sebenarnya boleh handle banyak perkara. Sebab itulah ramai juga wanita yang berjaya menguruskan rumah tangga dengan baik. Bukan setakat menguruskan rumah tangga dengan anak-anak, berkejaya lagi. Kadang-kadang mak mertua sakit pun dia juga jaga. Multitasking kan? Bapak dia sakit pun dia yang hebat kita orang perempuan kan. Hantar pergi hospital. Tunggu pula lagi ke hospital kan. Dan sebagainya. Betul. Jadi sebenarnya ramai antara kita yang sebenarnya mampu menggalas insya-Allah tanggungjawab ni dengan baik. Cuma tinggal lagi kadang-kadang mungkin stresor lebih daripada biasa,
ataupun kadang-kadang ada faktor-faktor lain. Misalnya yang sering Ustazah yang saya lihat lah, mengapa wanita dapat penyakit mental ialah kadang-kadang dia tidak ada support system yang baik. Betul, setuju sangat. Sokongan tu kadang. Setuju sangat. Ya, dah lah kena pikul macam-macam tapi tak ada sumbangan ataupun support yang baik di rumah. Biasanya wanita ni kalau support yang dia paling perlukan sebenarnya daripada suami. Ya, saya pun nak sentuh yang tu juga Puan, cerita tentang hal ehwal dalam rumah tangga kan. Bila kita sebut wanita ni dia ada keliling, sebab bila kita dalam keluarga, kita adalah satu komposisi ataupun entiti yang duduk dalam keluarga kan. Kalau kita dah kahwin, for sure lah kita jadi isteri, lepas tu kita jadi ibu, lepas tu kita jadi anak kepada mak bapak kita. Itu bagi yang ada mak bapak lah, kita mak saudara kepada anak-anak saudara kan. Jadi posisi kita tu banyak. Memang support system tu main peranan, tambah-tambah bila keluarga besar, ataupun dia diuji dengan dia duduk dalam keluarga yang saya tak seronok nak sebut perkataan ni sebenarnya, tapi kena sebut jugalah kot podcast kita ni. Toksik contohnya. Kan dia kan teruji lah dekat situ. Kita nak tengok kan sejauh mana kesabaran dia, sejauh mana dia boleh bertahan dalam family yang macam tu. Sebab memang tak dapat nafikan. Contoh pengalaman saya kan Puan, bila handle kes-kes yang melibatkan keluarga tu, memang kita tak dapat nafikan. Kadang suami, Allah uji dia dengan suami. Kadang-kadang Allah uji dengan anak-anak. Kadang-kadang suami okey, mak mentua pula. Bapak mentua pula kan. Kadang-kadang mak bapak mentua okey, kadang-kadang ipar duai. Dia jadi tak berapa nak okey. Kadang-kadang perkahwinan yang di usia yang banyak. Contoh umur dah 50-an, 60-an. Maksud kata time yang kita rasa perlu teman tu. Bila kita berkahwin dengan pasangan, mungkin anak kepada pasangan tak berapa setuju kan. So dia akan menjadi trigger jugalah kan. Maksud kata bukan yang genetik yang Puan sebut tadi, dia lebih kepada surrounding persekitaran. Kan. Ni kalau pengalaman saya sikit lah berkenaan dengan keluarga, yang melibatkan keluarga tu kan. Puan, kalau macam sebab Puan dekat situ kan, saya pun teringin nak tahu juga kan apa benda kan. Macam mana tekanan yang melarut-larut ni, yang lama contohnya kan, dia boleh memberi kesan kepada mental dan emosi seorang wanita tu, sama ada dalam keluarga dia ke ataupun kerjaya dia ke. Macam mana tu? Okey. Tadi saya terlupa nak cakap tentang childhood trauma. Ya betul, saya setuju. Di zaman kanak-kanak, history dia kan, sejarah dia dibesarkan. Tadilah saya sebut sikit lah tadi, sejarah dia dibesarkan, remaja dan sebagainya. Jadi sebenarnya kajian terkini, banyak kajian sekarang ni yang mengkaji tentang trauma. Trauma ni maknanya satu perkara yang tak disukai lah, ataupun yang negatif yang berlaku pada kita. Kita panggil trauma lah. Okey, jadi trauma ni jika berlaku pada zaman kanak-kanak, maknanya misalnya penceraian mak ayah dia masa dia masih kecil. Jadi jika seseorang itu mak ayah dia bercerai semasa dia sedang membesar, sedang membesar ni lebih kurang sebelum umur dia 20 tahun lah, 20-25 tahun macam tu lah. Jadi maknanya kalau mak bapak dia bercerai masa dia umur 4 tahun, umur 10 tahun, umur 15 tahun, dia akan mengalami trauma yang hebat juga dalam hidup dia, dan ini akan memberi kesan kepada bagaimana dia menangani ataupun coping pada masalah dalam hidup dia. Okey, penceraian, penderaan pun sama juga. Penderaan sama ada penderaan fizikal, misalnya selalu kena pukul. Penderaan emosi, penderaan mental, selalu kena maki hamun kat rumah. Mak ayah dua-dua suka maki hamun, menggunakan perkataan-perkataan yang buruk, melaknat anak ke, mencarut, maki hamun, sumpah seranda dan sebagainya, mengatakan anak tak guna, tak menyusahkan aku je, tak payah hidup pula dan sebagainya. Jadi bila anak-anak selalu dengar perkataan-perkataan yang buruk ni, dia sebenarnya macam ni Ustazah, dalam Islam kita kata jangan sebut benda buruk sebab dia jadi doa kan. Jadi mak bapak tolonglah janganlah doakan anak benda-benda yang buruk kan. Kalau kita memang kena belajar tahan marah kita bila kita dah jadi mak bapak ni. Betul, sebab setuju. semua tu sebenarnya doa, dan apabila anak-anak selalu dengar, kajian mendapati benda tu melekat dalam otak dia, dan dia akan percaya dengan apa yang mak bapak sebut. Jadi kalau mak bapak kata awak ni tak guna satu sen pun, dia akan rasa memang dia tak berguna. Jadi kadang-kadang Ustazah, saya jumpa je kes dah jadi pensyarah universiti pun, tapi rasa rendah diri ni, self esteem yang buruk, rasa self esteem yang sangat rendah. Dia rasa tak ada orang sayang dia, padahal dia dah berjaya ni, ada PhD lagi, pensyarah misalnya, ataupun pegawai bank yang dah menjawat jawatan yang tinggi, tapi kadang-kadang mereka mendapat kemurungan kerana masalah-masalah mereka sendiri dalam rumah tangga ke, masalah di tempat kerja ke, dan bila kita tanya-tanya balik, rupanya dia ada sejarah silam
ya, Betul, berlaku penderaan ke perceraian ke oleh ahli keluarga, mak bapak bercerai, yang menyebabkan dia membesar tu dia tidak ada self-esteem yang baik. Dia Betul, tak sayang diri dia sendiri. Saya Dia setuju, rasa tak ada orang yang sayang dia tak yakin dengan diri dia sendiri. Dia sentiasa rasa dia tak cukup, I'm not good enough. Dia rasa I'm not good enough, dan dia suka compare diri dia dengan orang lain. Betul Puan. Saya setuju, ni bukan setuju kosong je. Sebab kita pun handle case kan, so memang ada case. Sekadar perkongsian pada hari ini, saya pernah ada satu handle case tu, dia macam ni tau. Pasangan ni baru kahwin. 3 bulan kahwin, 4 kali kena belasah dengan suami. Ni nak cerita dia coping daripada apa yang dia nampak zaman dia kecil dulu. Lepas tu si isteri ni, yang kali keempat dia kena belasah tu, dia datang lah. Waktu tu saya bertugas dekat Pejabat Agama Petaling tau. Dia datang, dia kata saya nak mohon cerai Puan. Dia kata cerita kita pun sebagai kaunselor, nanti dulu kan, kita dengar dulu kan apa masalah tu. So bila kita dengar, dia kata suami saya pukul saya. Isu dia simple je. Isu dia spray nyamuk dalam bilik. Kan nak tidur malam, isteri tu dia minta pada suami dia tau. Dia kata, bang, spray bilik siap-siap sekejap nak masuk tidur senang. Nyamuk dah mati macam tu kan. So bila dia orang nak masuk tidur tu, dalam dia boleh send kata suami dia tak spray lagi, bau-bau tu tak ada kan. Isteri pun macam biasalah kan, mak-mak kan bunyilah kan, Allah abang ni kita minta tolong. Dia macam tu lah, agak mengomel macam tu. Suami dia marah. Bila suami dia marah, suami dia marah, lepas tu end up dia ambil hanger, dia pukul isteri tu. Isteri tu dah macam, aku baru je kahwin fasa honeymoon lagi kot kan, dah 4 kali dah kena belasah kan. Akhirnya datang Pejabat Agama nak mohon cerai. Tak apa, saya kata nanti dulu saya buat panggilan pada suami. Kita panggil dia suami. Dalam sesi dengan suami dia tu, saya tanya dia tau, saya kata, Encik tak sayang ke isteri? Dia kata sayang sangat Ustazah. Jadi bila sayang tu kita kena layan macam mana? Kan dia kata kena buat baik, kena jaga buat baik, cakap elok-elok. Dia tahu semua tu, dia tahu. Lepas tu saya tanya lagi, habis tu kenapa Encik pukul isteri? Dia diam dan dia menangis mau-mau. Dia menangis. Dia ni memang menangis. Isteri tu memang tak nak lah. Dah macam ni dah kan. Dah tak nak tengok dia dah. Tapi suami dia tu tetap maintain lah cerita. Lepas tu saya tanya kat dia, Encik kenapa nangis? Tanya bila dia dah reda sikit tu kan. Dia kata, Ustazah, terbayang di mata saya bagaimana bapa saya pukul mak saya sampai berdarah-darah dengan niat katanya untuk mendidik. Lepas tu saya tanya pada dia, awak apa rasa bila tengok benda tu kan? Dia kata, saya ingat lagi Ustazah, saya duduk di balik pintu, saya tengok mak saya kena pukul tu sambil menangis-nangis, dia agak trauma macam tu. Saya kata, benda yang awak perasaan rasa macam tu, agak-agak betul tak tindakan ayah tu? Kaunselor memang gitulah kerja ni kan, kita tanya kan. Lepas tu dia kata macam ni, dia kata tak betul Ustazah, sebab hati saya sangat sakit bila tengok macam tu. Jadi saya tanya dia, betul tak Encik duk pukul isteri tu dengan niat untuk mendidik isteri, jangan marah-marah, jangan ngomel-ngomel, betul tak cara macam tu? Ya Allah Ustazah, salah rupanya. Betul kata Puan tadi, dia punya childhood trauma tu daripada kecil memang dia bawa sampai besar dan dia implement pula dalam kehidupan dia. Itu salah sebenarnya. Dia memang kena quiet struggle untuk berubah, walaupun contohlah dia tak dapat 100%, mungkin 5%, 50%, 60% kan. Dia dah tak membawa acuan keluarga mak ayah dia dalam acuan keluarga dia. Memang kita kena bantulah orang-orang macam ni. Dan akhirnya yang cerita tadi tu, isteri dia nak bercerai tak jadi bercerai. Tu yang kena datang kepada kita kan, orang-orang macam ni kan, supaya kita tolong kan. Ni dengan kaunseling, takutnya kan, dengan psikologis klinikal, lagi takut. Tak orang kata tak apa nak bijak lah macam tu kan. Tak apa, datang je. Sebenarnya kan sesi kita ni lebih kepada perkongsian ilmu kan, kalau kita tengok kan, sebab kita pun akan share dengan dia apa yang dia nak kena buat, apa yang dia nak kena rawat, terapi apa yang dia boleh implement untuk membantu orang kata menaikkan self esteem dia tadi kan. Puan, itu pembuktian antara kes saya. Dalam banyak-banyak kes tu memang ada satu kes tu lah, berdasarkan apa yang Puan cerita tadi tu kan. Puan, kalau kita tengok pula kan, dalam nak seimbangkan contoh kan, kerja dengan keluarga tu, so apa pandangan Puan supaya kita tak stres, supaya kita macam ini soalan enjoy kan, kita enjoy dalam kehidupan, dalam masa yang sama tetap banyak juga komitmen kita boleh buat dengan well done. Macam mana dia macam ni lain orang mungkin lain keupayaan dia, yang pertama. Yang kedua ialah bagaimana kita sendiri melihat
perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita. Ada orang dia memang suka banyak-banyak, dia boleh bagi komitmen pada banyak benda. Ada orang mungkin dia serabut tengok banyak sangat benda ni kan, jadi dia hanya boleh fokus pada perkara yang penting lah dalam hidup dia. Itu terpulang lah. Tetapi macam mana pun tanggungjawab asasi kita lah. Kalau kita seorang isteri tadi macam Ustazah sebut kan, bila kita dah kahwin ni, kita seorang isteri, kita seorang ibu, itu kita kena dahulukan lah, family first kata orang kan. Dan lepas tu misalnya kalau kita bekerja pun dan pekerjaan kita lah. Kalau kita ada masa lagi, mungkin jiran-jiran kita pula ke, kita terlibat dengan NGO ke, ataupun surau di rumah kita ke, kita pergi solat tarawih sama-sama ke dan sebagainya. Ataupun kita, kalau kita pula ada tanggungjawab misalnya memelihara ibu bapa yang dah tua, yang dah ni, dan itulah kita punya prioriti jugalah di samping tugasan yang banyak tadi kan. Jadi di sini memerlukan kita punya mindset yang betul lah untuk melihat perkara tersebut. Saya suka sarankan pada wanita lah untuk melihat semua ni sebenarnya sebagai amal jariah. Ya, setuju sangat. Maknanya bila kita bekerja, kita berkhidmat pada suami, berkhidmat pada anak-anak, kita dapat pahala. Jangan anggap tu beban. Bila kita melihat tu sebagai beban, suami nak balik, alah licihnya, alah nanti balik rumah anak. Kalau kita rasa macam tu, kita lihat sebagai beban, memang dia akan jadi beban kan. Bila dia jadi beban, memang kita sakit lah lama-lama. Sebab kita asyik beban ni, beban tu beban. Tengok mak mertua sakit, minta air, kita rasa beban. Tengok bapak mertua nak marah je rasa nak marah je kan. Jadi wanita yang pertama sekali kena jaga kesihatan tubuh badan dulu, sihat. Bila kita tak sihat, kita sendiri pun penat, kita selalu sakit-sakit, memang kita akan lihat benda lain sebagai beban lah. Jadi wanita kenalah makan makanan yang berkhasiat, ambil vitamin kan, ambil vitamin betul, jamu ke vitamin ke apa-apa lah kan. Jaga juga berat badan supaya tidak berlebihan ataupun taklah terlalu kurus ke, sebab kita nak buat banyak kerja ni, energi perlu, kita kena ada tenaga nak buat kerja. Dan janganlah diet sangat pula sampai tak makan kan. Lepas tu datang klinik, hemoglobin rendah, anemia lah pula kan. Jadi itu pun tak boleh buat kerja. Kita tak boleh nak menyumbang kebaikan kita pada orang kan. Macam tu kan. Jadi badan kita kena sihat dulu kan. Sebab dalam hadis pun katakan mukmin yang bermanfaat tu ialah mukmin yang sihat kan. Boleh memberi yang kuat, boleh memberi manfaat pada orang lain kan. Jadi jaga kesihatan tubuh badan tu daripada muda lagi, jaga dengan baik, dan kemudian uruskan stres kita dengan baik. Okey, stres ni kita tak boleh elak. Sebab kehidupan kita hari ni memang hari-hari memang kita ada banyak tanggungjawab dan banyak benda-benda yang sebenarnya semua ni untuk memudahkan kerja kita, tapi dia akan jadi banyak lah. Misalnya macam kita kena tengok handphone kita kan, kena bayar saman lah kan, salah parking kena bayar saman, nak kena bayar saman pada tarikh sekian-sekian. Jadi ini semua sebenarnya stres. Betul. Bayar handphone kan lambat, bayar bil telefon kan kena potong pula. Lagi stres kerja dalam tu. Jadi kita kena uruskan benda ni. Setiap bulan komitmen bulanan kita kena uruskan dengan baik. Kalau suami kita yang bayar bil ke, ingatkan dia. Ataupun sekarang ni kita dah ada handphone, letaklah alarm kan untuk ingatkan kita, supaya benda yang rutin ni tidak mengganggu hidup kita. Jadi kita settlekan rutin kita dengan baik. Jadi bila ada benda yang emergency, yang ad hoc datang ni, kita boleh handle dengan baik. Jadi bila ada benda emergency ad hoc ni datang, yang kita jadi panik, kita tak boleh handle dengan baik sebab benda rutin kita pun tak settle. Betul. Kita tak uruskan. Tak habis. Orang kata selagi tak tutup mata kan, tak qalu innalillah tu orang kata kan. Selagi itulah stres kita ada kan. Jadi itulah. Tapi stres ni memang perlu diuruskan. Macam mana nak uruskan stres tu, kita kena letak prioriti dulu. Apa prioriti kita yang kita dah sebut tadi. Jaga kesihatan kita. Dan bila kita ada masalah yang kita rasa kita tak boleh nak hadapi ataupun tak boleh nak selesaikan, macam tadilah wanita tadi kan, dah 4 kali kena belasah. Ini masalah dah kan. Takkan nak tunggu kali kelima baru nak jumpa. Jadi alhamdulillah wanita ni ada kesedaran, dia ada insight yang baik. Saya puji tadi wanita ni datang dapatkan bantuan. Dia tak rasa malu, dia tak rasa segan, dia tahu dia ada problem yang besar dalam rumah tangga dia dan dia kena dapatkan bantuan. Dia datang dapatkan bantuan. Jadi jangan tunggu dah 7 tahun, dah 10 tahun kahwin, dah bernanah dah ni, dah jadi barah dah, sampai dah tak boleh dah tengok muka suami. Kalau jumpa saya dah tak boleh tengok muka suami, ini kita nak suruh dia berbaik, nak buat marital terapi pun susah. Betul. Kalau pengalaman saya kan dah jadi retak, orang kata retak tu dah jadi belah. Dia kalau hati tu ada sayang lagi
contoh kan, kita katakan kita masih boleh baiki. Tapi kalau hati tu dah nothing, zero, apa awak rasa memang tak ada. Saya kan selalu kan? Saya selalu letak skala tau, sebab skala sayang dengan skala kasihan. Sebab dalam Quran kan disebut mawadatan warahmah, kasih sayang dan juga berbelas kasihan. So saya akan letak 2 skala ni kalau untuk klien saya lah. Skala sayang dengan skala kasihan. Sebab kadang-kadang hubungan kita suami isteri ni, dia dah tak sayang dah, tapi masih tercantum disebabkan kasihan tu tadi. Saya letak skala 1 sampai 10. Simple je teknik ni. 1 tu paling tak sayang, kan? Kalau 10 tu paling sayang. So saya akan tanya klien saya, berapa dia letak skala berapa. Kalau dia letak 3 contoh, pada saya masih ada harapan dah, aku boleh pujuk dia lagi kan. Tapi kalau dia kata tak ada dah Ustazah, skala 1 pun tak ada, dan negatif berapa dah. Lepas tu saya akan tanya kasihan pula, skala kasihan pula. Tak kasihan ke suami tak kasihan ke isteri, contoh kita tanya macam tu kan. Kalau dia letak skala 5 tu, pada saya quite strong lah. Kalau dia letak 9, 10 tu lagilah tak datang lah kepada kita kan. Tapi kalau di bawah 5, kalau 2 ke bawah tu memang agak sukar. Kalau dia kata memang tak ada rasa dah, susah untuk kita repair. Tapi kalau ada rasa-rasa tu sikit lagi tu, insya-Allah masih boleh. Sama tak pengalaman kita? Ya. Serupa kan? Itulah kita pertama memang tak dapat dinafikan. Manusia ni memang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Balad contohnya kan. Allah kata kita ni memang Allah sentiasa bagi ujian. Bagi ujian, bagi masalah, memang sebab manusia ni dia memang bersifat keluh kesah semua tu. Tapi Allah tak bagi tu saja. Macam Puan ada sebut tadi kan. Dia ada teknik-teknik macam mana kau nak settlekan. Islam tu ada mengajar macam tu kan. So pada saya macam kita just kena cari ilmu tu. Korek sebanyak-banyaknya. Aku ni macam ni macam mana nak buat kan. Saya nak share satu kisah yang ada dalam Al-Quran, surah Al-Maryam. Surah Maryam. Surah Maryam ni kita tahu dah surah Maryam, tapi kita tak perasan macam mana teknik Maryam buat coping skill. Kan teknik tu tadi. Kan waktu Maryam stres sangat bila Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam kan, Jibril kata engkau akan mengandung anak lelaki kan. Kalau kita ditimpa masalah, kalau kita ditimpa ujian, kan selalu kita kata, kenapa asyik aku je? Kan selalu keluar perkataannya macam tu kan. Sama juga dengan Maryam pun. Maryam argue balik. Macam mana aku nak mengandung sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki? Maryam argue kan. Tapi Allah Ta'ala jawab balik kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, bila mana Maryam dalam keadaan sangat stres bila dia nak melahirkan tu. Kan ada dalam satu ayat surah Maryam kata, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku mati dan dilupakan. Sama macam kita kan. Ya Allah, nanti aku mati kan, daripada menanggung ujian macam ni. Duk nampak dah jambatan tinggi, duk nampak dah bangunan tinggi semua tu kan. Nampak ni Panadol. Kalau klinik kan Panadol 1 botol makan. Itu pun salah satu juga kan cara-cara teknik tu. Nak katanya kita manusia biasa, apatah lagi Maryam yang sehebat-hebat macam tu pun ada rasa macam tu. Rasa putus asa tu ada kan. Tapi macam mana nak ceritanya, di situlah Quran ajar kita coping skill tadi tu. Kan lepas dia bersalin kan, dia kena balik ke kaum dia. Kalau kita cabut lari balik cabut lari pergi tempat lain, tak balik dah kampung kan. Tapi Maryam ni balik, tapi apa Allah Ta'ala arahkan pada dia? Berpuasa daripada bercakap dengan orang lain. Kita berpuasa makan minum kan. Ni dia daripada bercakap. Rupa-rupanya kalau kita teliti, Bani Israel dia sangat meraihkan orang bernazar. Meraihkan sangat orang bernazar. Maksudnya Maryam ni bernazar untuk tidak bercakap dengan sesiapa. Jadi orang nak hantam dia kau-kau pun, orang kata dia dalam keadaan nazar macam tu kan. Itu coping skill yang digunakan, menggunakan medium setempat. Macam tu. So nak kata kita pun, itulah saya katakan tadi, kita kena cari ilmu tu sebanyak-banyaknya supaya bila kita terkena stres, kita tahu menilai diri sendiri. Aku ni dah bukan aku dah ni. Contoh kita happy-happy punya orang kan, tiba-tiba kita jadi murung. Dah bukan Yohanis dah ni contohnya kan. Saya kena pergi jumpa Puan Nazlina contohnya. Kena. Zanis. Puan rasa macam tu, Puan datang jumpa saya pula. Gitu kan. Kita saling share kan. So macam itulah kita nak kongsikan kepada orang awam yang mana kehidupan kita ni memang sentiasa bermasalah. Cari tempat yang sesuai. Jangan duduk diam-diam kan, bahaya duduk diam-diam tu. Cari orang yang dipercayai. Siapa-siapa tak kira lah yang dipercaya ke, ataupun dia tahu di mana lokasi-lokasi yang boleh dapat. Contoh kalau kita di JAKIM ni, kita ada KSK Jakim lah, keluarga, sosial dan komuniti.
JAKIM, yang mana di situ ada perkhidmatan kaunseling syar'i, terapi psikospiritual dan juga ilah syar'i. Ilah syar'i ini lebih pada rawatan Islam lah, pengubatan Islam kan. Dan kita pun sama-sama di situ kan sebagai fasilitator. Kalau ada kes-kes yang sesuai dengan Puan Azlina, Puan ambil. Mana sesuai dengan kes yang saya boleh handle, saya ambil kan, di samping kawan-kawan kita yang lain kan di sana, insya-Allah. Jadi kita pun nak menyuruhlah kepada semua-semua yang mungkin di luar sana yang boleh datang kepada KSK Care Center, datang, kita raikan semua orang kan. Okey Puan. Saya suka sebenarnya bila Ustazah Hanis petik daripada Quran cerita tentang Maryam tu kan, sebenarnya dalam Quran ada 3 wanita yang hebat. Ya, betul. Yang disebut ataupun yang disebut nama ataupun disebut kisahnya dalam Quran kan. Tadi tentang Maryam. Jadi kita walaupun Allah cerita tentang Maryam, tapi sebenarnya kita boleh contohi betul. Sayyidatina Maryam. Dan juga Allah cerita juga tentang Ratu Balqis. Yang mana Ratu Balqis pun seorang yang wanita yang hebat dari segi kepimpinannya dan sebagainya, dan bagaimana dia daripada keadaan yang tidak beriman sehinggalah dia menjadi wanita yang beriman. Jadi kita boleh contohi kepimpinan wanita daripada Ratu Balqis tu. Dia memerintah sebuah negara yang makmur, yang aman damai dan sebagainya. Jadi kita lihat walaupun kita tak semestinya kita kena jadi pemimpin negara pun, kita sebenarnya kan Ustazah Hanis kat rumah ni kita pemimpin dah. Betul, setuju sangat. Kita lah cuaca rumah tangga kan. Betul, kita yang set temperature tu. Jadi kita lah wanita lah sebenarnya yang kena memimpin suhu dalam rumah tangga kita tu. Kita kena bijak kat situ kan. Jadi dengan supaya rumah tu jadi aman damai, makmur, tenang. Apa pun yang suami bawa balik pun kita redha, terima, syukur, alhamdulillah dan kita damaikan anak-anak. Anak-anak bergaduh ke, berperang ke, lapar ke, tak makan lagi dan sebagainya. Bulan puasa ni lagi agaknya pukul 6 kita balikkan anak kita pun semua dah kelepek lah. Nampak air sirap je. Jadi kita senyum bagi kabar gembira pada anak-anak. Alhamdulillah anak-anak semua puasa dapat banyak pahala hari ni, alhamdulillah. Jadi ini tugas wanita dari sudut memberikan ketenangan. Sayyidatina Khadijah dia memberikan ketenangan pada Nabi bila Nabi balik daripada Gua Hira tu dalam keadaan yang sangat terkejut, trauma lah, saya boleh kata trauma lah, sebab dia didatangi oleh satu makhluk yang dia tak pernah jumpa sebelum itu, yang makhluk tu pula suruh dia membaca dan sebagainya. Jadi tapi Sayyidatina Khadijah begitu tenang dan dia menenangkan suami dia. Jadi itu memang tugas wanita, memberi ketenangan pada ahli keluarga ni. Tapi pada masa yang sama kan Ustazah, saya nak juga petik kisah dalam surah Yusuf. Wanita dalam surah Yusuf ialah nama dia Zulaikha. Betul. Jadi wanita ni walaupun dia sumber ketenangan, dia pun boleh jadi sumber kepada keburukan. Jadi kita kena tahu. Sebab tu saya setuju sangat Ustazah kata tadi, wanita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu bagaimana nak memberi ketenangan, dan kita pun kena ada ilmu supaya kita tidak menjadi sumber kerosakan kepada rumah tangga orang. Ni nak masuk pada cerita penyondol pula ni. Panas tu kita kena buat siri 2 ni nampaknya. Sebab saya sebenarnya ke Ustazah, kalau Ustazah pengasan lah kan, kita kat KSK ni daripada tahun 2020 masa zaman PKP tu banyak kes penceraian. Kes kantoi pun banyak kan. 3 kali ganda penceraian meningkat. Yang mana kes yang saya handle kebanyakannya wanita yang minta cerai. Kenapa wanita minta cerai? Banyak sebab, antaranya ialah selain daripada dah tak tahan dengan suami dan sebagainya, ialah apabila suami masa PKP itu ramai yang dibuang kerja. Termasuklah ramai suami yang diberhentikan kerja dan sebagainya, dan oleh sebab suami tidak lagi menjadi breadwinner, dah ada wanita yang dah tak tahan dah, jadi minta cerai. Betul. Jadi saya rasa kat sini wanita kita kena sedar juga, kita ada nafsu, selain daripada kita ada juga kekuatan-kekuatan kehebatan yang kita sebut tadi, kita kena kenal pasti. Dalam surah Yusuf disebut nafsu al-amarah bisu, iaitu nafsu amarah yang membawa kepada kemusnahan, keburukan. Di mana di sini digambarkan Zulaikha tu dia menggoda Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf kita tahulah seorang lelaki yang sangat tampan, jadi digoda oleh wanita yang hartawan lagi, dan cerita lagi pula tu kan. Kalau kita manusia biasa siapa tak mau kan. Betul lah, siapa tak mau kan. Jadi tapi Nabi Yusuf Allah berikan dia ilham supaya dia berwaspada tentang nafsu amarah. Jadi wanita kita boleh jadi sumber ketenangan, kita pun boleh jadi sumber untuk ni. Jadi kita kena sedar tentang tanggungjawab kita, dan kita kena pelihara lah maruah diri kita dan pelihara keluarga kita. Jika ada masalah
lah macam Ustazah sebut tadi, datang jumpa dengan kaunselor. Kalau dah bertahun-tahun memendam rasa dengan perangai suami ke dan sebagainya, datang jumpa kita dulu. Sebelum nak minta cerai tu, datang jumpa kaunseling dulu. Jangan terus buat keputusan yang terburuk. Betul. Sebab apabila berlaku perceraian ni, saya nak bagi tahu pada wanita, apabila berlaku perceraian, yang jadi mangsa nombor satu ialah anak-anak. Anak. Setuju? Anak-anak yang sedang membesar, mereka ni sebenarnya sangat perlukan kasih sayang ibu bapa. Dia nak balik rumah tu, mak ayah tu ada kat rumah. Dia hancur hati dia bila dia balik rumah, mak je ada. Betul. Ataupun minggu depan kena duduk rumah bapak pula. Betul. Minggu ni rumah mak, Struggle. minggu rumah bapak, minggu depan rumah mak, minggu lagi satu rumah bapak. Jadi kehidupan dia sangat tak stabil. Sebab tu anak-anak yang mangsa perceraian ni, mereka membesar dengan emosi yang sangat tak stabil. Sebab tu kita lihat kalau tanya dengan cikgu-cikgu pun, biasanya mak bapak tak ada kat rumah ni lah yang bercerai-berai ni, anak-anak pun ada masalah di sekolah. Biasanya kan, kita jumpa masalah macam tu. disiplin, masalah dengan akademik dan sebagainya. Jadi kita harap melalui podcast kita hari ni kita dapat menyampaikanlah pada wanita di seluar sana, kita semua ada ujian masing-masing, tapi bagaimana kita handle ujian tu. Yang itu yang penting. Dan yang mana bila kita handle dengan cara yang betul seperti yang digariskan oleh Islam, kita mendapatkan bantuan, kita bersabar, kita berdoa, minta tolong dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, bermunajat dengan Allah di malam hari. Itu semua mendatangkan pahala yang banyak sebenarnya pada kita. Dan kita berjihad nak menyelamatkan rumah tangga kita, menyelamatkan mak anak berjihad kita tu anak-anak kita bukan sia-sia. masa depan anak-anak kita. Jadi kita semua tu sebenarnya Allah berikan pahala yang besar. Betul. Bagus nasihat puan. Saya kira nasihat tu tadi boleh kita jadikan satu rumusan lah kepada podcast kita hari ni. Nak katanya kalau ada masalah, cari siapa-siapa yang boleh bantu. Bertahan dalam rumah tangga tu bukan bertahan kosong. Cari sesuatu ikhtiar dan juga buat orang kata untuk membahagiakan sesama kita. Orang kata bukan sabar-sabar saja, tak, bertahan-bertahan saja, tak, kena ikhtiar, kena cari sesuatu kan. Maksudnya dia dah tak ada istilah bertahan dah, dia dah jadi happy macam tu kan, yang lepas-lepas macam tu. So kena do something lah. Saya kira sekadar tu dulu untuk podcast kita pada hari ni ya puan. Saya nak cakap terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang berkongsi. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi kita akan jemput lagi. Tengok isu apa yang kita akan bawa ya. Saya mengharapkan podcast kita pada hari ini akan memberi manfaat kepada semua orang. Mohon maaf anda kata tersalah silap. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.